Kecoh balik pasal Donald Trump nak memperolehi Greenland. Benda ni timbul semula selepas kejatuhan Nicolas Maduro yang mana Trump ada mention pasalnya. Now, dahaganya Amerika Syarikat pada Greenland ni bukannya benda baru. Dari tahun 1867 lagi, Amerika memang nak Greenland tu. Tengok je selepas mereka memperolehi Alaska, betapa William H. Seward tu cuba nak ambil Greenland dan juga Iceland. Then Harry S. Truman pernah offer $100 juta nak beli Greenland, tak dapat. Semua ni kerana Amerika ni dia ada fitrah expansionism, pengembangan yang dah tersemat dalam doktrin yang mereka katakan manifest destiny, iaitu mereka percaya Tuhan kurniakan mereka takdir untuk berjaya, senang kata. Guess what? Perkataan manifest destiny tu ada dalam ucapan angkat sumpah Trump. But anyway, Greenland ni adalah sebidang tanah besar yang terletak kat sini. Secara rasmi, tanah ni di bawah kedaulatan Denmark. Dulu kalau Denmark, Norway dan Greenland di bawah kerajaan, di bawah takhta Norway. Tapi tahun 1814, dua-dua tu terpisah dari Norway dan Greenland pun masuk bawah Denmark. Pada tahun 1953, Denmark membatalkan status Greenland sebagai koloni. Mereka kira macam dah diangkat menjadi wilayah rasmi lah. Tahun 1979 pula Greenland dikurniakan hak home rule. Rakyat mereka yang urus sendiri, tentukan pendidikan sendiri, cukai sendiri dan pentadbiran sendiri. Tahun 2008 pula dapat self-government yang lebih meluas, nak bentuk perlembagaan dan perundangan sendiri. Cuma tak boleh buat foreign policy. Sebab tu kalau kita tengok peta, Denmark kalau kita cari mesti adalah negara ni je, bukannya negara ni dan juga Greenland sekali. Walaupun dah asing, Greenland masih lagi di bawah kedaulatan Raja Denmark iaitu Frederik. 2008 tu penting sebab itulah tahun kuasa politik transfer daripada Copenhagen ke Nuuk, yang mana kerajaan Greenland bentuk kerajaan sendiri yang mereka namakan Naalakkersuisut. Dan mereka tak stop kat sini. Greenland bercita-cita nak merdeka sebenarnya. Ada parti macam Siumut, Inuit Ataqatigiit, Naalrak dan Nunata Kitornai nak dapat kedaulatan sendiri. Parti-parti tu nak berdaulat. Jadi sini kita dah selesai part why now. Kalau korang masih sama-sama tentang kenapa Amerika nak Greenland, pertama, Greenland nak merdeka, senang kerja. Kedua, Amerika dah dapat presiden yang pro pengembangan. Cuma kenapa Trump nak sangat Greenland tu? Banyak sebab. Kalau nak sindir, populasi Greenland ni lagi sikit nak banding dengan Perlis. Berapa je? Entah-entah polar bear lagi ramai lah. Penguin lagi ramai kalau kita nak banding. Cuma kalau kita ambil dari segi geopolitik, tu make sense juga sebabnya Trump menggunakan pertahanan sebagai justifikasi. Masa penggal pertama, Trump bising pasal kelemahan pertahanan Greenland. So, Denmark pun spend duit mereka nak upgrade. Airport pun mereka renovate sebab nak mudahkan operasi melibatkan F-35. Tapi tak cukup. Trump naik balik ni dia masih lagi bising pasal pertahanan. Dia kata Greenland tak mampu nak defend kalau Rusia dan China buat hal. Benda ni sebenarnya adalah kebabunan. Dari segi pertahanan, untuk pengetahuan korang semua masalah dah settle dah. Amerika, Denmark, sama-sama NATO. Boleh je buat deal, pakai misil, buat tu, buat ni, jet, itu, ini. Tapi Trump tak suka NATO. Okey, tak suka NATO tak ada masalah. Deal je lah directly antara dua pihak. Oh wait, dah deal juga. 1951, untuk pengetahuan korang semua, adalah tahun apabila Amerika Syarikat menandatangani perjanjian melibatkan Greenland, yang kalau Greenland tu diserang, Amerika boleh pertahankannya. Maka technically semua legal aspek dah pun tersedia sebelum orang tua ni mencapai usia dewasa. I was thinking something else. Tahun 1957, Amerika ada buat latihan exercise strike back. Kapal perang punya lah banyak terlibat nak halang musuh tak bagi lintas garisan ni. Ini dikatakan GIUK Gap, Greenland, Iceland dan United Kingdom. Ni senang kata sempadan maritim antara Eropah dan Amerika dari segi geopolitik. Amerika dari dulu berpendapat pertahanan Amerika bergantung pada kuasa mana yang pegang GIUK Gap ni. So mereka selalu buat latihan. Tahun lalu ada exercise Northern Viking masuk juga. Jadi kalau ikut perlembagaan semasa, Amerika boleh je masuk Greenland tu tanpa buat isu. Tak payah kecoh pun. Boleh je letak sistem anti-misil untuk cegah misil Rusia, untuk cegah kapal China. Boleh, tak ada masalah. Cuma Trump buat isu juga yang kalau kita tengok balik, kita sama-sama senyum. Greenland ada sumber alam, ada minyak, ada nadi bumi sekalipun grade rendah, dan dia tak nak negotiate barangkali sebab dia tak respect Denmark sebagai equal. Ada sebab tu yang isu ni ditekan sebegitu kuat. Cuma penggunaan tentera masih lagi belum disahkan sekalipun dia ada ugut. Kalau kita tengok kata-kata Marco Rubio, Amerika sekarang ni tengah berusaha nak beli Greenland. Apa-apa pun, kita tengok perkembangan dari semasa ke semasa dan jemput follow untuk video update kalau ada.